Aduhai, kereta yang paling lasak dekat abad ini. Ini adalah Toyota Avanza first generation. Yang ni kita nak jual cash Yang ni kita nak jual cash 1.3, enjin lasak. Siapa yang nak buat berniaga, kereta ni sangat sesuai. Maintenance jimat, space pun besar. Dah siap pakai sport rim Proton, tayar pun baru tebal. So dah jimat kos. And then jom kita tengok dalam dia. Manual. Yang ni manual. Pick up kuat lah. Kalau auto, diorang banyak komplain minyak kuat, lepas tu pick up tak ada. Kalau manual ni tak ada siapa komplain. So yang ni boleh pakai, condition cantik lah. Dalam seat semua tak ada koyak, steering pun tak ada pecah-pecah, tak ada. Owner Melayu ni rasa. Tengok pattern Melayu ni owner. Okay, jom tengok belakang. Seat belakang pun bersih. Body pun cantik, mulus gitu. Aircon belakang ada, siap. Yang ni harga on the road 10,000 kita bagi. Kita bagi harga on the road 10,000. On the road 10,000. Boleh jadilah. Kereta ni boleh jadi 10,000 on the road, boleh jadi. Kereta pun cantik-cantik je. Kereta cantik-cantik, cun-cun. Berminat, WhatsApp saya, nombor pada bahagian description. Ni tahun 2004 tahun 2004. Body luar dah cat, satu layer. Condition okey, boleh tahan. Nak buat niaga, yang ni berbaloi. Minyak jimat, ada sensor reverse. Enjin pun lasak, maintenance jimat. And then dia punya power kuat sebab manual. Berbaloi untuk abang-abang, akak-akak semua. Kalau kat luar sana nak beli kereta ni, saya sangat recommend lah. Ni kita ada satu unit manual 1.3. Kalau abang-abang dan kakak-kakak kat luar sana nak cari MPV yang budget dalam 10,000 on the road, tak nak fikir ada masalah sangat, ambil kereta ni. Kalau kereta-kereta lain tu mungkin spare part mahal. Yang ni enjin dia sama dengan Myvi. Enjin dia sama dengan Myvi. Kalau nak masuk enjin 1.5 pun boleh, 3Z. Tu kalau ada modal lebih. Lagi satu, yang ni manual, jarang ada masalah gearbox, dan pick up pun kuat. Okay, berminat boleh call saya 0177145604. Bye bye. Assalamualaikum.